Sebab itu kita sama kita, kenapa nak bergaduh? Sampai kiamat hubungan kita. Orang tu tak suka kita, kita tak suka dia. Entah-entah dia lah esok menolong kita keluar pada neraka. Adapun hubungan kita dengan orang lain, baik macam mana buat atas dunia, berpeluk-peluk, bercium-cium, hubungan tu tak kekal di hari akhirat. Mereka nasib lain, kita nasib yang lain. Tapi kita sama Islam, tak payah bergaduh lah. Sebab itu bila tengok suasana semasa banyak perselisihan, ini menggusarkan kita. Yalah, nak memujuk hati, kita pun kata ini agak tanda nak kiamat agaknya. Kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para? Apa tanda kiamat dekat? Orang berkelahi di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Sumpah seranah jadi biasa. Itu kata orang tua-tua lah. Jadi nak mujuk hati agaknya kata ini mungkin nak kiamat ni, tapi perlu ada penyelesaian. Sebab itu saya setuju, mari kita mulakan kasih sayang kita dari masjid. Dan kadang yang kita takut pula, di luar masjid dah lah orang ni berkelahi, kita pula dalam masjid berkelahi juga. Ni lah tak jadi contoh pula dah. Tak boleh begitu. Jadi sebelum kita nak mengajak orang berkasih sayang dalam rumah Allah, kita yang menjadi anggota rumah Allah ni, kita berbaik-baik dulu. Esok orang buat contoh, saya bergaduh untuk masjid, bergaduh siang malam. Tak nak begitu. Sebab mana dulu orang selalu buat contoh, asal tandas kotor masjid, asal tandas kotor masjid. Sekarang dah tak berbunyi sangat kan. Sebab masjid pun dah banyak yang tandas tutup terus, kita terus tak buka. Cuci tidak, tutup terus je senang. Sebab sebenarnya dalam enakmen Negeri Sembilan pun sama, masjid tu binaan dia kubah, mimbar, menara apa semualah, mihrab. Tandas tak masuk dalam enakmen. Tandas ni complementary ya, sumbangan kita kepada masyarakat. Dalam konteks undang-undang tak buat tandas pun tak apa. Kenapa pula tak buat tandas? Dah orang asyik komplain yang tu yang masjid kau tak pernah puji apa, yang tandas tu lah problem. Macam mana tak problem? Kalau peak hour hari Jumaat, flash, masuk satu orang, boom, brrr, dia flash. Air tak sempat naik, orang kedua masuk. Air tu tak penuh, dia tarik kedeguk, tak ada air, kedeguk, dia tumbuk, boom, tumbuk. Mau tak pecah. Jadi peak hour, datang orang, menengok, tengok kotor apa semua, akhirnya dia komplain, masjid tandas kotor. Dan itu setengah masjid tutup tandas. Dan itu tidak salah. Tak salah pun. Jadi kalau next Negeri Sembilan kau nak buat masjid, tak payah buat tandas je lah. Selamat daripada orang komplain-komplain tandas. Biar kalau orang singgah pergi tandas, macam mana Ustaz? Suruh pergi Petronas je lah. Pergi Petronas, sini tak ada tandas. Saya ingat dulu ada sekatu pergi audit masjid, program Masjid Gemilang, bagi star rating. Masuk masjid minta file, macam biasalah pentadbiran pengurusan dia. Mana file kewangan, kita tengok ni bil resit semua. Semua cantik. Sebab masjid tu banyak orang pencen, cikgu pencen, orang SUK pencen. Jadi memang kemas. Buat 5S lah, EXA lah, macam-macam benda dia buat. Bagus betul. Selesai, kita cek fizikal masjid. Pergi tandas. Tandas tongkang pecah. Kata, lain macam. Tanya Nazir, pengurusi dia. Tuan Haji, minta maaf. Masjid bagus, pengurusan file semua bagus. Apa sebab tandas rupa ini? Dia jawab, bagus, ini boleh tiru jawapan ni. Minta maaf tuan, kita orang ni jaga rumah Allah ya. Rumah setan kami tak jaga. Betul juga kat dia tu, markah bagi. Turun satu bintang, tinggal 3. Dapat 3 bintang lalas. 14 hari bulan dia nak bagi anugerah. Dapatlah 3 bintang. Dia tak jaga betul. Sebab, tapi logik tu ada. Jadi kalau tuan-tuan pengurusi masjid jawab macam tu je lah. Kalau bagian masjid datang audit, kata tanda kau teruk kan ni? Ni rumah setan. BOPBT lah jaga, apa kami pula jaga. Kami jaga rumah Allah je. Itu dulu, tapi sekarang dah banyak tandas cantik-cantik. Ada tandas boleh tidur lah sekarang. Banyak peningkatan lah. Dan ada setengah masjid yang berani masuk pertandingan kebersihan tandas peringkat kebangsaan. Dulu mana ada masjid berani masuk? Itu anjuran KPKT bukan anjuran Majlis Bandaran ke Dewan Bandar. Dia tak ada. Kementerian Perumahan Kajian Tempatan masuk. Nombor tak nombor cerita lain. Tapi yang datang tu audit, cek, semak orang kementerian dengan orang plus highway tu.
Plus Highway kan antara tandas terbaik di dunia. Dia punya sistem udara dia, lepas tu dia tak ada dinding, dia pakai dia, jadi tak ada bau dengan kipas dengan bangla apa semua, bersih betul lah. Ada masjid dah berani masuk. Tapi tu dululah kita cerita pasal negatif masjid. Tapi sekarang kita takut orang mengumpat masjid pasal kita berkelahi. Kadang kita sama kita orang masjid ni kelahi bukanlah isu besar sangat. Kadang isunya isu baca kunut, itu je. Berkelahi, tampal-tampal stiker depan tu. Jika anda tidak baca kunut, jangan jadi imam di tempat kami. Bosor stiker dia tulis. Tu tak payahlah tampal, bincang WhatsApp group dah lah. Jangan sampai orang luar tahu. Berkelahian itu. Ada isu sembahyang sunat qabliyah maghrib, bergaduh. Mana lepas azan maghrib nak sembahyang sunat ke tidak? Yang geng nak sembahyang, sembahyang. Yang tak nak sembahyang, suruh tarik muka semua. Bergaduh. Lantas buat stiker, tampal. Lepas subuh azan 20 minit. Lepas zuhur azan 10 minit. Lepas maghrib azan selepas azan. Qomat selepas azan. Lepas isyak qomat 10 minit. Ada dia buat jadual. Sebab dah berlaku isu. Orang luar tengok. Sama juga kadang kita bergaduh pasal solat sunat qabliyah Jumaat. Bergaduh juga. Bergaduh bukan sikit-sikit, gaduh betul. Ada yang bergaduh bab boleh tidak wirid jemaah lepas sembahyang fardu macam kita buat tadi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Bergaduh. Takkan nak bergaduh benda macam tu, benda dah bincang lama lah. Ada yang bergaduh pasal masalah apa lagi ya? Masalah baca usolli tak usolli. Usolli orang Melayu kalau sembahyang, Arab pun takut tengok. Salli fardhu Allah. Allah. Semula astagfirullah. Orang Arab pun orang tengok Melayu. Kita macam tu. Tapi setengah orang sensitif. Apa nak usolli. Kau tolak dari rumah kau dah niat lah. Apa kau nak niat lagi? Alah, you terror ni. Kita orang tak terror. Jadi kita orang kena usolli lah. Tak payah bergaduh. Itu je. Masalah apa ni? Tarawih 28. Tak habis-habis bergaduh. Tak habis lagi. Cuma antara tunjuk tak tunjuk sajalah. Macam kita di masjid negeri, mungkin buat ketetapan buat 20. Masjid premis kerajaan tak ada masalah. Yang Korea ni pening, nak buat 8, nak buat 20. Kadang masjid buat 20, jemaah nak buat 8. Habis 8 hilang, tinggal Bilal dengan imam ni. Fadlan min Allah wa ni'mah. Mana tak ada orang dah. Kita berdua imam. Tak ada orang dah. Subhanakil ma'bud. Tak ada dah. Subhanakil mawjud tu tak ada dah. Tak ada orang. Kalau di Kuala Lumpur siap bergaduh. Kalau Ramadan, terpaksa pihak pengurusan masjid buat parking khusus. Dia tulis besar-besar, parking G08. Wah, ini tagging baru G08. Tanya, ni apa G08? Geng 8 rakaat parking sini. Oh, G08.